kajian saya lah di UKM, baik di FPI, Fakulti Islam dan Hadori, iaitu untuk memanfaatkan dengan sedikit kemampuan bahasa Arab saya, kita baca dan memahami kitab bahasa Arab yang pada saya dalam bidang sejarah ini terlampau, boleh kata dari segi rujukan ataupun bibliografi ataupun kita kata apa, literature dalam bidang sejarah Islam ni boleh kata di hujung-hujung ataupun zaman sekarang ni banyak tertumpu kepada yang berbahasa Inggeris, ataupun kita kata artikel-artikel jurnal yang berbahasa Inggeris itu yang menjadi keutamaan, tokoh-tokoh yang daripada barat. Sedangkan kalau hanya setakat nama Ibn Katsir atau Tabari itu sudah biasa didengar. Tapi selepas itu siapa yang lagi yang mesti ada tokoh-tokoh yang kita kata Muslim yang menulis dalam bahasa Arab, tetapi tidak dikenali, seolah-olah macam era klasik itu Ibn Katsir, Tabari dan Al-Miskawih yang sebagainya itu terus berpindah ke zaman moden hari ini dengan munculnya seperti Marshall Hodgson, siapa lagi tokoh-tokoh yang berbahasa daripada barat lah kan istilahnya kan, yang kita menjadi rujukan berkaitan dengan sejarah Islam. Jadi saya melihat di situ ada satu kelompongan yang mana ada keperluan untuk kita mengangkat lah berkaitan dengan sejarah Islam. Dan kat situlah saya ditakdirkan bertemu dengan karya ini, Falsafah Tarikh Al-Utsmani. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan falsafah sejarah ini. Bila sebut tentang falsafah sejarah ini, apa yang menyebabkan saya tertarik dengan buku ataupun karya ini adalah saya boleh katakan ini buku pertama mungkin yang saya jumpa lah, ataupun yang pertama yang ada dalam kita kata literature kita, yang ataupun yang secara jelas mengaplikasikan teori ataupun idea-idea falsafah sejarah dalam sejarah yang bersifat khusus. Maksud saya dalam sejarah Islam kita ada era Nabawi, era Khulafa Abbasi, Utsmaniyah, Nahdu dan sebagainya. Dan ini salah satu yang khusus, bermaksud dia mengaplikasikan falsafah sejarah itu dalam konteks sejarah Utsmaniyah. Dia memang cara kita nak melihat lah bagaimana kupasannya. Kalau tidak, sebelum ini falsafah sejarah itu dibicarakan secara khusus, secara bersendirian. Maksud tentang teori sekitaran, teori ketamadunan, teori jatuh bangun tamadun, teori apa sebagainya. Tapi tidak diaplikasikan atau dalam sejarah Islam. Mungkin ada dalam sejarah Eropah ada dibincangkan, tapi dalam sejarah Islam hatta sirah Rasulullah pun tak ada. Tetapi yang menariknya, penulis ni Muhammad Jamil yang saya akan cerita sekejap lagi. Muhammad Jamil ni ada satu lagi karya yang berjudul Falsafah Tarikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua sebenarnya. Jadi dua karya yang jadi kita kata magnum opus atau karya utama lah yang berkaitan falsafah sejarah yang aplikasikan. Pertama sirah Rasulullah tu sendiri. Tu pun saya tak sempat nak mengkaji lagi. Macam mana huraian falsafah sejarah itu dalam konteks sirah. Itu satu. Dan yang ini sejarah falsafah Utsmaniyah. Itulah sedikit latar belakang berkenaan dengan apa kita kata topik yang kita akan bincangkan hari ini. Baiklah. Jadi yang pertama okey selesai, yang kedua selesai. Kemudian kita masuk kepada mungkin kita pergi kepada skop kajian atas sekali. Yang nombor 3. Okey. Jadi ini saya kongsikan baliklah slide yang saya gunakan dahulu. Jadi fokus kajian saya ketika ataupun dalam kajian sarjana saya itu adalah untuk mengeluarkan idea-idea falsafah sejarah yang ditulis ataupun seperti yang dinyatakan dalam bukunya itu Muhammad Jamil. Nak keluarkan ataupun yang saya susun balik daripada awal. Pertama nak mengenalkan tokoh Muhammad Jamil Bayhum sendiri, dan kedua barulah nak membugar ataupun mengeluarkan analisis pemikiran falsafah sejarah ini. Jadi dalam slide ini saya ceritakan latar belakang kajian, persoalan. Jadi dalam persoalan tu adalah poin-poin yang berkenaan kajian saya. Okey, seterusnya. Okey. Sebelum saya masuk kepada pengenalan ni, mungkin saya nak selitkan sedikit lah. Mungkin ada yang kata rakan-rakan yang menekuni ataupun kaji bidang falsafah, dan mungkin ada dengar falsafah sejarah, dan ada juga rakan-rakan yang biasa dengan sejarah kan, tapi jarang dengar falsafah sejarah tu, jarang dengar ataupun sebaliknya lah kan. Tapi secara umumnya kalau kita faham, di falsafah sejarah ni adalah gabungan daripada dua bidang yang berasingan pada asalnya.
Yang mana kalau kita boleh ingatkan kembali, falsafah itu dia ada 5 kategori atau 5 bidang kan. Metafizik, epistemologi, etika, logik dan estetika. Itu yang dibahaskan oleh ahli-ahli falsafah kita lah kan, daripada sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan apabila disebut tentang sejarah, sejarah pula ada satu bidang lain yang dia ada 3 kategori pula. Yang pertama, sejarah yang disebut periwayatan. Maksudnya dia naratif, ataupun kita kata yang mencatat. Jadi ada satu kategori. Yang kedua, sejarah yang hanya ataupun objektifnya adalah mengkritik riwayat sejarah. Itu satu, yang kedua. Dan yang ketiga, pentafsiran sejarah. Itu yang kita kata yang mungkin dalam bidang sejarah ni hanya kita terfokus kepada periwayatan sajalah. Sudut kritikan riwayat itu jarang, sedikit lah, tidak banyak seperti kritikan hadis dan sebagainya kan, kritikan sirah Nabi kan, itu dah banyak dibuat. Tapi yang kita nak bincangkan adalah dalam pentafsiran. Tapi dalam bab pentafsiran sejarah ni pula ada pandangan, ada 2 pandangan yang berbeza. Satu pandangan yang mengatakan pentafsiran itu adalah falsafah sejarah. Maksudnya dia cuba menggabungkan unsur-unsur falsafah yang dibawa ataupun yang diwarisi daripada Yunani kemudian di barat itu, cuba nak digabungkan dengan sejarah dengan mengambil contoh tokoh-tokoh falsafah sejarah di barat. Dan ada juga dari satu pihak lagi di dunia Islam atau dunia Arab itu sendiri, dia tidak menggunakan falsafah sejarah tapi dia gunakan mufassir tarikh. Dia satu istilah khusus yang pada hakikatnya dulu itu merujuk kepada objektif yang sama, iaitu untuk mentafsirkan sesuatu bidang, sesuatu riwayat atau peristiwa sejarah. Jadi dalam konteks ini kita kata secara umumnya kita dapat poin bahawa falsafah sejarah itu adalah satu usaha untuk bagaimana kita memahami satu peristiwa sejarah itu, yang mana dalam kita nak memahami itu ada banyaklah cabang-cabang, ada sebab akibat, kita kata faktor dia, sebab luaran, sebab dalaman. Itu semua kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey, jadi dah pengenalan. Dia dah pengenalan tadi tu. Ni kita masuk sikit lah. Ni yang saya flashback lah antara bacaan awal yang saya dah buat dulu. Jadi kalau kita sebut tentang falsafah sejarah itu dah dibincangkan lah, antaranya Hussein, Nis, Abdul Rahman Abdullah, Muhammad Yusuf Ibrahim. Itu saya katakan kita kata pekaji-pekaji yang saya sebutkan tu lebih kepada teori, bincangan teori, idea dan falsafah sejarah. Lebih menjurus kepada idea, tiada praktikal, maksudnya tak ada lagi yang berbentuk praktikal. Tujuan utama falsafah sejarah, sedangkan Ibn Khaldun telah menyebut falsafah sejarah itu mengetahui sebab jatuh bangun tamadun. Jadi kita boleh banyak atau kajian-kajian sebelum ni pun dah banyaklah yang mengangkat Ibn Khaldun sebagai peletak asas teori falsafah sejarah, sosiologi kan, ilmu kemasyarakatan dan sebagainya kan. Jadi itu pun kita rujuk juga, kita masih lagi merujuk Ibn Khaldun dalam konteks falsafah sejarah. Namun persoalan itu siapa yang melaksanakan, maksudnya yang mengaplikasikan. Itu yang kita nak lihat lah. Saya ada merujuk juga kajian daripada Nu'atikah ni, Nu'atikah Ahmad dan Azmur berkenaan Syed Naqi Al-Atas melalui sejarah alam Melayu, maksudnya apa? Islam dan kebudayaan kan. Jadi kajian mereka bertiga ni dia mengulas berkenaan dengan falsafah sejarah yang ada dalam karya Islam dan kebudayaan Melayu, Syed Naqi Al-Atas. Jadi boleh katakan adalah dalam konteks sejarah Melayu ada usaha untuk mentafsirkan sejarah Melayu tu melalui karya Syed Naqi Al-Atas. Namun sejarah Islam, sebagai latar belakang saya sejarah Islam, jadi itu yang jadi fokus perbincangan. Dan melihat dalam sejarah Nabi, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Andalus sehinggalah ke Utsmani ni, apakah bentuk aplikasi falsafah sejarah yang telah dibuat oleh para pengkaji kita. Itu. Okey, seterusnya. Jadi itulah dari segi latar belakang kajian, maksudnya antara kita kata pemasahan ataupun kita nak menjadi panduan dalam kajian saya itu adalah kita melihat kekurangan kajian yang mengangkat karya bentuk pengaplikasian falsafah sejarah dalam mentafsirkan sejarah. Kiranya kajian saya menjurus kepada apa, nak melihat siapa dan apakah karya
yang berkaitan dengan usaha-usaha mengaplikasikan idea falsafah sejarah itu. Itu saya sebut tadi, saya dekat atas dah ada. Tapi segi kini saya masih belum menemui lagi lah. Kalau kawan-kawan rakan-rakan yang ada, mungkin boleh berkongsikan lah pada kita semua. Dan yang kedua, segi permasalahannya, idea dan ketokohan ahli falsafah sejarah baru kurang diwacanakan. Ini antara dua latar belakang yang menjadi latar belakang lah pada kajian saya. Sebab kita dah biasa dengan tokoh-tokoh yang macam di barat, kita ada Gian Battista, Vico, Immanuel Kant, Hegel. Semua itu dah diwacanakan banyak lah. Atau karya mereka telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kan? Kita boleh dapati terjemahannya, kan? Tetapi kalau sejarah Islam pula, saya sendiri masih lagi mencari tokoh karya yang menyenaraikan tokoh falsafah Islam. Antaranya yang ada dalam kajian Azmul, Fahimi dan Nabila ni. Antaranya mereka menyenaraikan seramai 3 orang, iaitu Malik bin Nabi sudah tentu, Nakib Latas pun, dan yang ketiga Naif Al-Rawdan. Ini pun saya pun belum kenal lagi. Dan setahu saya Naif ni seorang yang contemporary lah, hidup lagi sekarang. Cuma belum tahu lagi lah macam mana idea dan pemikiran dia. Jadi setakat itu antara karya ataupun kajian yang menyenaraikan siapa tokoh falsafah sejarah Islam, yang mengkaji sejarah Islam, yang mengulas sejarah Islam dalam konteks falsafah sejarah. Okey. Jadi daripada latar belakang itu melahirkan persoalan kajian lah. Maksudnya persoalan ni lebih kepada objektif sebenarnya. Jadi apa yang saya cuba nak buat, apa yang menjadi kita kata persoalan yang saya hendak menyelesaikan, kemuskilan yang hendak diselesaikan dalam kajian ini. Yang pertama, siapakah dia Muhammad Jamil? Sebab saya boleh sebutlah saya boleh katakan bahawa Muhammad Jamil ni belum lagi menjadi satu tokoh yang dikaji ramai ataupun tokoh yang dikenali untuk mengkaji lah. Tak kisahlah dalam bidang, di luar bidang falsafah sejarah pun jarang ketemukan. Atau saya ada jumpa satu karya yang menjadi rujukan berkenaan biografi, apa itu, Al-A'lam oleh Az-Zirkili. Beliau ada menyebutkan tentang Muhammad Jamil ni dalam beberapa baris saja. Ada Muhammad Jamil, disebutlah tentang Muhammad Jamil ni siapa, seorang ahli politik, ahli pemikir, penulis. Tapi latar belakang ni tak diceritakan secara terperinci. Jadi itulah antara yang saya nak ceritakan. Apakah kandungan yang kedua? Apakah kandungan karya falsafah Tarikh Usmani? Kandungan dia mungkin sekali imbas kita akan tengok. Yang ketiga, apakah idea dia? Idea falsafah sejarah yang diketengahkan, dan apakah teori sejarah yang digunakan. Jadi untuk sesi kali ini saya akan tengahkan 3 lah. Yang teori sejarah tu kita akan bincang kemudian. Sebab setidaknya kalau kita boleh keluarkan poin-poin yang menunjukkan idea daripada Muhammad Jamil ini, kita akan boleh bahaskan kemudian. Ya, kita boleh tu bang. Biasa. Okey, tadi selesai. Okey. Jadi yang pertama kita nak mengenali siapa Muhammad Jamil Baihum. Dalam mencari, macam saya sebutkan tadi, dalam ada satu kita kata rujukan Al-A'lam Az-Zirkili tu. Itu pun ditulis dalam, macam saya sebut tadi, diringkaslah maklumatnya. Bila saya mula mengkaji tentang tokoh ini, mencari-cari bahan-bahan rujukan, tak jumpa. Sehinggalah saya boleh kata tak ada Allah Ta'ala lah Allah menemukan saya kepada satu kitab. Ni lah, ni pun saya buat salinan je. Boleh nampak kan? Ni. Ini kitab ni saya rasa tak dijual ataupun susah ataupun tak adalah di Malaysia. Hanya deep archive lah. Kita download lah kan. Ini ditulis pada tahun 1980. Ya, 1980, setahun selepas Muhammad Jamil meninggal, 1979. Jadi saya boleh katakan karya ini seolah macam tribute lah, tribute kepada Muhammad Jamil. Ini saya Google carilah, saya cari Muhammad Jamil keluar. Dan benda tu disimpan pada archive. Macam okey, lalu jadi bahan rujukan. Sebab risau juga. Mula-mula saya cakap kat penyelia saya Dr. Ermi, macam gimana nak buat ni, tokoh ni tak dikenali kan. Ya ke? Sebab saya pun tak tahu juga ada tak orang lain yang mengkaji kan. Jadi macam tak apalah, kata cuba cari dulu, kalau ada cuba buat dulu. Saya pun cuba nak cari, alhamdulillah jumpa. Yang ni ditulis oleh Hasan Halak. Hasan Halak ni boleh kata tokoh pemikir yang hidup sezaman lah dengan Jamil. Jadi lepas Jamil meninggal,
Hassan Halak ni antara rakan Jamil yang berusaha untuk buat majlis apresiasi sebelum dia meninggal, dan selepas dia meninggal dia nak cuba nak angkat baliklah tribute kepada Muhammad Jamil, sehinggalah terkumpul buku ni yang bertajuk Al-Mu'arrikh Al-Allamah Muhammad Jamil Baihum min Ruwadin Nahdah Siyasiyah wal Ijtimaiyah wal Fikriyah fi Lubnan wal Alam Al-Arabi. Ni kita kata lengkap lah kehidupan semua, dan saya boleh kata inilah biografi yang lengkap lah, sesuatu yang lengkap tentang Muhammad Jamil. Ada dalam pembentangan saya, pembentangan Viva itu, pemeriksa luar, Pak Hoslan tanya siapa lagi yang selain daripada Halak ni tak tahu lain ke. Itu memang tak ada, sebab memang inilah yang paling lengkap lah setakat ni selain daripada Al-Alam. Itu kita pergi sebab waktu tu ialah kalau ada rezeki insyaAllah. Dan sebab tentang Lubnan, saya ada mencari jugalah tempat jejak Muhammad Jamil ni. Tapi di Lubnan tu tak ada, maksudnya tak ditanda makam dia. Jadi saya pun tak ada makam tu, pelik. Tak tahu lah di makam mana kan. Adakah di Lubnan tu sekarang ni tak diangkat ataupun dah dilupakan. Itu satu hal lah, sebab kita tiba-tiba tahun awal abad ke-19, ujung abad ke-19 ke awal abad ke-20 kan. Tahu lah Lubnan pun dah perang dan sebagainya, konflik dan sebagainya. Itulah. Itu sekadar yang saya slide ni adalah latar belakangnya lah, namanya Jamil. Dan satu benda yang menarik, sebab dalam karya Jamil dia ditulis namanya Muhammad Jamil Baihum, tetapi nama sebenarnya Jamil saja. Jadi saya terfikir ada satu Hassan Halak juga kan, Umar Faruq, seorang lagi rakan dia menulis artikel ada dalam buku ni, ada tak Hassan Halak juga disebutkan, dinamakan ataupun Muhammad Jamil ni diletak nama Muhammad itu istilahnya sebagai tabarruk, dinyatakan maksudnya menjadi budaya Arab zaman tu, hatta mungkin penghujung zaman Osmaniyah itu meletakkan nama Muhammad tu sudah menjadi tradisi tabarruk, walaupun namanya Muhammad saja, dan dipakailah sampai ke kita macam saya Muhammad Alif Fitri. Kan kita letak Muhammad sebab okey lah, tabarruk lah, insyaAllah mudahan anak yang baik ada tak lah. Tapi nama dia Jamil lah. Kenapa sebut Baihum? Baihum ni istilahnya nama keturunan dia, sebab Muhammad Mustafa Hussein Baihum. Sebab Hussein Baihum ni lah yang membentuk keluarga Baihum kalau nak nisbah dia tu, sebab dia berasal daripada perkataan Abihim. Jadi sebab Hussein ni moyang kepada Jamil ni, dia baik dengan anak-anak yatim. Waktu di Lubnan tu dia seorang nobel lah, seorang yang bangsawan, seorang keluarga bangsawan di Lubnan tu. Jadi dia baik dengan anak yatim, sampai kan kata dia Abihim. Itulah ni, dia ni adalah Abihim, anak yatim tu lah. Jadi Baihum dia sampailah keluarga dia lah. Jika ada dua keluarga, Al-Aitan ni keluarga besar dia. Jadi start pada Hussein tu dia pecah kepada Baihum. Okey. Beliau lahir tahun 1887 Lubnan. Kira kalau di Lubnan tu adalah memang dia asal Lubnan lah, Beiruti. Meninggal 78. Dan kalau dari segi zaman, beliau hidup di 1, 2 dan 3 kot. Okey, zaman pertama zaman penghujung Osmaniyah, sebab dia mendapat pendidikan awal di peringkat rendah Madrasah Osmaniyah tu di Lubnan. Kemudian berlaku Perang Dunia Pertama. Dan dari situlah ada Lubnan diletakkan di bawah pemerintahan mandat Perancis. Dari situlah ada sekolah-sekolah institusi Perancis mula dibina di Lubnan. Jadi beliau meneruskan pengkajian peringkat menengah. Di situ ada satu madrasah ulufiyah, ataupun kita kata ulufiyah tu dalam bahasa Arab, tapi dalam terjemahan tak pasti dalam bahasa Perancis lah, sekolah Perancis lah kan di Lubnan tu. Kemudian dia peringkat tinggi, habis zaman mandat. Kemudian dia belajar zaman mandat tu sampai ke peringkat pengajian tinggi, buat tesis di Universiti Paris. Kemudian Lubnan merdeka. Jadi beliau meninggal waktu ketika sebelum Lubnan berlaku perang saudara. Maksudnya 1978 tu, tak silap saya, kita kata tu permulaan kepada sebelum berlaku perang saudara di Lubnan. Sampailah ke hari ni lah kan. Hari ni berlaku perang saudara tak stabil di Lubnan. Sedangkan Lubnan ni yang merupakan pusat, kita kata intelektual, pusat ekonomi, pusat macam-macam lah kan. Tapi sebabkan perang, habis. Lepas sekarang Lubnan dah tenggelam dah. Walaupun kita tahu ada Darul Kutub Ilmiah tu di sini. Penerbit Arab yang besar, kita tak Arab yang besar di sini.
Okey, itulah Syekh Abbas dalam Osmaniyah, Madrasah Ulufiyah tu dalam Perancis, kemudian Akademi Sastra di Paris. Dari segi keluarga berkahwin 2 kali. Isteri pertama Zainab Abdul Rahman Baihong, ni sepupunya di keluarga jugalah, meninggal. Kemudian dikahwin dengan Nazir Al-Abid. Dan cadangan untuk kalau ada rakan yang berminat untuk mengkaji tentang kita kata emansipasi emansipasi wanita, emansipasi kan. Jadi boleh fokus Nazir Al-Abid. Jadi Nazir Al-Abid ni isteri Jamil ni, dia seorang aktivis, dia seorang kita kata, nak kata kalau istilah feminis tu tak ada. Dia cuma ketika itu memang wanita tu dalam era penjajahan Perancis memang kita kata ditindas ataupun banyaklah dihadkan. Nazir ni antara yang mengeluarkan mereka daripada kumpul, seolah macam yang di Indonesia tu Kartini. Okey, yang ada betul kan? Satu lagi Kartika. yang buat madrasah tu Tu ya Allah. Di Padang. betul tak? Sama-sama makin. Yang syarat Basyarah Sabi tu. Dan 100 tahun tu, 100 tahun. Ini bukan putih ya. Siapa bukan saya tu? Allah, ingat dah. Ini yang putih tu bukan nama dia. Okey. Penonton dia. Sama dah macam nanti kalau ingat kita gasah itu kalau ada kawan-kawan komen dia belum benar, isteri belum benar. Jadi situasi yang sama. Pengasas Diniah Puteri itu pun cuba nak mendedahkan wanita di Padang itu, sama lah macam Nazir Al-Abid. Dia waktu perang Perancis dengan Lebanon tu, di antara yang membantu golongan wanita, mengajar latihan wanita semua. Itulah boleh kalau skop kajian itulah Nazir Al-Abid, tokoh lah. Jadi itulah kehidupannya, dan isteri dia meninggal dahulu, kemudian baru dia meninggal. Ni Indonesia, ya Allah. Tak ingat. Saya pun lupa. Dia sama dah aktiviti ramah Indonesia dengan Nazir Al-Abid. Maksudnya dia fokus pendidikan juga. Pendidikan, kemahiran, itu kesan daripada penjajahan lah di Perancis tu. Penjajahan Perancis. Jadi ni terlalu banyak lah, ni saya letak je lah. Ni antara yang disenargai oleh Hassan Halak, jawatan-jawatan yang disandang oleh Jamil dan dilantik. Yang Jamil tu dilantik lah. Banyaklah sebagai ketua, sebagai presiden, ada sebagai anggota. Boleh kata kalau penglibatan aktivis itu memang sangat banyak. Banyak persatuan-persatuan yang terlibat dan sebagainya. Itulah banyak yang kita akan kupas nantilah, nanti ada rezeki. Dan gambar di bawah tu, belah kiri tu gambar dia sebelum meninggal. Setahun ataupun 2 tahun sebelum dia meninggal. Tu dah betul umur tu. Dia tu di meja kerja dia tu, di rumah. Isteri dia meninggal tu, rasanya dia tinggal seorang, dia buat kerja tu, dia rata dia pergi. Dan gambar sebelah tu adalah Muhammad Jamil terlibat juga sebagai ahli parlimen kerajaan Arab Syria sebelum dijajah oleh Perancis kembali. Sebab waktu Perang Dunia Pertama kan kata Timur Tengah atau Syria itu kan jadi ramai berebut kan, nak bagi ke Perancis ke British ke. Jadi waktu tu di Syria itu dikuasai oleh Putera Faisal, anak kepada Syarif Hussein. Itu kesinambungan lah daripada Hijaz ya, pemberontakan Arab tu. Jadi Syarif Hussein lah. Jadi Putera Faisal ni diangkat ataupun menjadi tokoh lah di Syria itu untuk menubuhkan kerajaan Arab Syria pasca Perang Dunia. Jadi Muhammad Jamil salah seorang daripada anggota parlimen ketika itu. Tapi berapa tahun? 4 tahun je kot. Kemudian Perancis hantar tentera, takluk dan Syik, habis kerajaan itu terbubar dan berlakulah mandat Perancis tu sampailah dia merdeka kemudiannya. Lama juga lah. Sekejap lah. Maksudnya istilahnya usaha untuk mewujudkan kerajaan Arab pasca ataupun selepas dia orang memberontak Osmaniyah tu tak senang dia. Ya ke semudah-mudah okey kau memberontak Osmaniyah boleh tubuh kerajaan Arab. Tak boleh. Banyaklah cabaran itu. Ada jaminan ke? Betul tak jaminan pemberontakan tu ada jaminan tidak diganggu? Tak ada kan. Jadi macam masalahnya sejarahnya mencatatkan tak ada dengan British lah. Dan dia juga tak tahulah, ada yang kata deal di belakang-belakang pasal kan. Jadi tak tahu. Tapi orang Arab tetap nak tuntut janji British tu. Jadi dia cuba tubuhkan tapi still tak dapat juga. Jadi sampailah bergolak lah. Itu dah untuk awal-awal penglibatan dia. Yang tengah-tengah tu Putera Faisal bulat. Okey. Okey saya.
Okey tadi. Jadi itulah latar belakang lah sedikit. Banyak lagi lah sebenarnya kalau cerita latar belakang penglibatan beliau dalam Palestin. Jadi Muhammad Jamil antara kalau Palestin, saya kalau ada kesempatan saya cuba nak tulis tentang Palestin. Sebab Muhammad Jamil antara yang memberikan amaran ataupun lantang bersuara ketika isu penghijrahan orang Yahudi ke Palestin waktu itu. Dia antara yang bagi advokasi pada orang Arab itu, jangan berdaya dengan Zionis, jangan terima orang Yahudi, orang semua kata itulah. Tapi tak boleh. Dia ada setakat itulah. Dia tak sampai mengangkat senjata, cuma dia advokasi. Okey, itulah sikit latar belakang. Dan ada rezeki, itulah mungkin kita boleh saya cubalah kalau ada kesempatan nak menghasilkan biografi dia tu supaya lebih banyak lah kita boleh tahu kisah ni. Tak ada lagi lah biografi yang detail tentang kisah hidup dia. Yang kedua, inilah kandungan falsafah. Tapi yang dia tulis ni bukan dia yang tulis kan? Maksudnya kawan dia dua orang tu. Biografi tu kawan dia tadi. So jadi itulah nak cari mungkin writer ada ni. tak juga sebab dah orang dah meninggal. Dia kira macam tribute lah. Dia kumpulkan bahan-bahan dokumen yang ada. Sebab dalam buku ni ada lah. Dia dia ada sertakan gambar kan, gambar-gambar album tu. Ini memang dia yang tulis. Ini skrip dia yang tulis. manuskrip tu dia. Cuma ni biografi lah. Okey, jadi kita pergi pada karya utama. Karya utama dalam kajian saya punya master ni, sarjana ni lebih pada rupanya dia ada 2 jilid. Saya mula-mula buat ingatkan 1 jilid. Rupanya dia ada 2 jilid. Jadi Jilid 1 tu tak ada penutup yang dia baik sebab jilid 1 waktu mula saya buat kajian, saya ingat dah habis. Sebab dia cerita tentang kalau dari sini ditulis kaifa nasya'at wa taqat sultanah Utsmaniyah wa ila hayyu haddin balagat azmatuha. Maksudnya bagaimana diasaskan, bagaimana perkembangan, bagaimana kemuncaknya. So saya ingat dah habis lah. Benar sama dengan dia. Bila dah buat tesis ni, dah siap, dia ada jilid kedua. Bisa jumpa kat Mesir. Order kat kawan kat Azhar tu, tolong belikan. Dapat dah beli. Kalau ini pula Falsafah Utsmani, asbabu inhitat Imparatu Utsmaniyah wa zawaliha. Ni sambungan dia daripada naik turun. Oh ini juga Itu tesis PhD lah. tesis tak lengkap lah. Tesis PhD lah. Itu dalam tu lah, saya sebagai Masuk sampai teori dia. tu bagi tahu penyelia saya, dia alamak doktor macam mana ni? Ada awak bagi tu je. Skop kajian, jadi satu. Dia buat macam sekali compare Huntington je dengan civilization. Itulah jadi okey, tak apalah. Jadi fokus yang satu lah, mungkin saya kasih lihat sikit lah jilid kedua kan. Jadi untuk yang satu ni, ni lah kandungan ni lah kalau sekali Ibah kita tengok tu. Dia ada 8 juzuk. Kalau penggunaan istilah ni pakai juzuk, tak pakai bab ataupun Melayu pakai juz. juz kan. 8 bahagian atau bab. Ada kalau mungkin saya boleh sebutkan yang pertama Tarikh Atuf, dimulakan dengan sejarah bangsa Turki. Juzuk kedua Asrul Mughal, zaman Mongol. Juzuk salis Halul Alam Syarqi fil Islam. Ini keadaan dunia Islam sebelum Utsmaniyah itu muncul. Kemudian juzuk rabi' bab keempat Malarisa ada Falah Utsmani. Maksudnya apakah yang membantu kepada kegemilangan Utsmaniyah. Dia bab keempat juzuk 4, 5, 6, 7 semua sama, digunakan mazalazi masa ada Falah Utsmani. Maksudnya tema yang digunakan sama. Maksudnya apa faktor-faktor yang menjadikan kehebatan, menjadikan kegemilangan Utsmaniyah. Dan ditutup dengan bab yang ke-8 ila ayu haddin balagat ismatu ali Utsman. Apakah limitasi ataupun kemuncak kegemilangan Utsmaniyah itu? Jadi ditutup dengan bab tu. Okeylah. Ini kandungan. Okey, daripada kandungan tu saya cuba sebutkan Muhammad Jamil walaupun dia sebutlah ataupun dia namakan kita ada falsafah tarikh. Tapi dia tidaklah mengeluarkan saja lah, okey ini falsafah pertama, ini falsafah kedua. Jadi nak kena telaah lah, kita baca, cuba nak faham. Jadi cara ini saya mengambil pendekatan pertama, saya baca pendahuluan dia, mukadimah. Jadi daripada mukadimah tu lah ada keluar poin-poin yang ataupun frasa-frasa yang menyatakan dia nak sampaikan macam mana falsafah sejarah itu.
Kemudian yang kedua, saya pergi kepada kandungan yang tadi. Saya kategorikan kandungan-kandungan itu sesuai tak dengan apa yang disebutkan di mukadimah itu. Jadi alhamdulillah kena. Memang. Jadi itu hasil dapatan kajian saya lah kan. Jadi dari situlah saya membentuk idea falsafah sejarah Muhammad Jamil. Yang mana saya rumuskan kepada tiga idea. Yang pertama, Muhammad Jamil ni dia menekankan, mungkin kita boleh bandingkan kalau pembincangan selepas ni, kalau ada perbandingan kita boleh buat. Muhammad Jamil dalam seluruh buku ini dia cuba mengaitkan sebab dan akibat. Maksudnya masih lagi dalam konteks yang biasa kita dengar lah, sebab dan akibat itu. Muhammad Jamil meneruskan, dan ada seorang pekaji Umar Farukh, Dr. Umar Farukh menyatakan dalam artikel dia, Muhammad Jamil ni menjadi penerus kepada Ibn Khaldun. Maksudnya Ibn Khaldun dia mengutarakan teori tapi tiada yang aplikasikan. Jadi Dr. Umar Farukh kata Muhammad Jamil lah yang telah mengaplikasikan idea tersebut pada sejarah Osmaniyah. Aplikasikan idea Ibn Khaldun. Saya Ibn Khaldun dia menyebut tentang ada sebab, ada akibat kan. Tapi Muhammad Jamil dia gunakan sebab akibat tu, dia cuba nak ulas macam mana, apa sebab kebangkitan Osmaniyah, apa kesan kepada kebangkitan Osmaniyah. Dia berkata jujur lah. Kalau yang ada dia tak ada bias. Terus terang dia kata. Betul? Kalau yang ada dark side kita adalah Apa aplikasi dia dalam bentuk Yang kedua yang tak sempat. Ada aplikasi dah ni. Dari segi saya melihat dari segi huraian itu. Sebab huraian itu dia bukan dia berbeza dengan naratif sejarah Osmaniyah yang biasa. Itu paling jelas lah. Kupasan dia tu. Antara contohnya dia bagi. Ini kita akan tengok. Kita belak sikit kita akan tengok. Kemudian yang kedua, idea. Maksudnya Muhammad Jamil cuba nak bawa idea falsafah sejarah ni yang bersifat holistik ataupun merangkumi sejarah dunia. Sebab kebiasaan sejarah ni kita ni dia spesifik. Dia lokal, tupu situ je. Kalau sejarah Abbasiyah dia tak fikir dunia luar atau apa. Kan? Tapi Muhammad Jamil disebut Osmaniyah, disebut Istanbul, dan sama disebut di Paris, disebutkan di Amerika Syarikat, Rusia, China, ada disebut-sebutkan tempat-tempat itu sebagai bandingan. Contohnya dalam contoh kita sejarah dunia adalah disebutkan kaitan keadaan politik dunia ketika itu menjadi asbab kepada kebangkitan Osmaniyah. Maksudnya kalau kita nak tahu sejarah Osmaniyah, Muhammad Jamil cuba nak menunjukkan kepada kita, kena tahu sejarah Saljuk, kena tahu sejarah Mongol, kena tahu sejarah Mamluk. Jadi semua tu kait. Automatik kita akan tahu sejarah dunia pada abad tersebut. Pada abad ke-14. Kemudian yang ketiga, pemilihan sumber berautoriti. Dari Muhammad Jamil dalam kitab dia ni, dalam buku dia tak memuatkan senarai rujukan macam buku-buku kita hari ni kan. Cuma dia letakkan nota kaki. Dan nota kaki itu dah menjadi, kata bila saya cek, saya kumpulkan, rupanya ada, dia kata bukan dia rasa ada daripada sumber Arab, ada sumber Perancis, ada sumber bahasa Inggeris sebenarnya. So 3 bahasa digunakan, dia rujuk dan dia olah lah ikut macam mana dikupas sejarah. Jadi maksudnya sejarah Osmaniyah ni bukan hanya kita kata halangan bahasa, mungkin kita anggapan Turki Osmaniyah kena belajar bahasa Turki bagi tahu. Tapi sebenarnya Turki sebenarnya ada, selain daripada bahasa Inggeris, ada daripada Perancis, bahasa Arab sendiri. Itu antara yang kita boleh tengok lah. Okey, tu sudah. Okey, tak apalah, ni sikit lah. Okey, jadi 3 lah ada falsafah sejarah. Kita tengok jap. Saya cuba nak, mungkin yang pertama kita ni apa? Ada sejarah okey. Tadi bang, yang sejarah ni apa? 3 lagi. Okey. Sebab akibat. Kita ajak. Okey. Berkenaan dengan contohnya yang idea yang pertama ni, menghubungkan sebab dan akibat. Okey. Boleh dengar tak? Saya baca kot, tak sempat nak screenshot. Jadi dalam mukadimah kitab Falsafah Tarikh Osmani disebut okey. Boleh. Saya baca dulu al-awwal minhuma yabhasu ba'da iradi muqaddimah mujizah fi tarikh Turk wal Mughal an awamil az-zamaniyah wal makaniyah wal ma'nawiyah
allati ala nash'u dawlatihim wa rakkiha. Maksudnya yang pertama, bahagian pertama dalam kitab ini membahaskan tentang faktor-faktor zaman, faktor masa, wal makan, tempat, maknawiyah di sebalik tu. Dia digunakan tema Ibn Khaldun, maknawiyah, zahir dengan batin. Ibn Khaldun guna sejarah zahir dan sejarah batin. Jadi Muhammad Jamil sebut maknawiyah, maksudnya di sebalik apa kita kata di sebalik yang kita tak nampak, kita boleh tafsirkan menjadi sebab kepada allati umilat ala nasyu, yang menjadi faktor kepada perkembangan negara mereka, negara Uthmaniyah, dan kejayaan mereka. Jadi sebutkan memang awamil, disebut je awamil tu memang dah tahulah sebab akibat. Kan kalau kebanyakan yang tak ada awamil ni biasa naratif sajalah, sejarah naratif saja. Lepas ada juga al-asbab minhuma yabhasu an al-asbab dakhiliyah wa kharijiyah wa musabbabatiha allati qadat bi inhitatiha. Yang ni sebab-sebab dalaman, sebab luaran, kita kata yang menyebabkan kepada kejatuhan. Ni disebutkan. Okey. Kemudian berkenaan sejarah dunia disebutkan juga. Okey. Lam nara fi lughatina muallifan yabhathu fi falsafat tarikhima zalika tarikh alladhi kadat yatba'u siratul muslimin bi tiba'ihi wa awshaka an yakuna shamila li tarikhil alam. Maksudnya Muhammad Jamil dia menulis dalam mukadimah dan mengakui bahawa dalam bahasa dia, dalam bahasa Arab itu tak ada lagi kitab-kitab atau karya yang menceritakan tentang falsafah sejarah bangsa Arab dan bahasa Turki yang merangkumi sejarah umat Islam keseluruhannya dan boleh menjadi satu merangkumi sejarah dunia, tarikhul alam. Jadi dekat situ lah disebutkan kata faktor-faktor atau bangunan negara yang sezaman. Kan? Kerana sumber tu lah boleh kata, kalau dalam teks ni boleh nampak lah di bawah tu antara ni yang dirujuk kat sini Syekh Mustafa Al-Ghalayini Al-Waqidi Futuh Syam. Dalam bahasa Perancis pula ni Le Bon La Civilisation des Arabes. Bahasa Perancis tu dah boleh lah, ada dalam saya punya teks itu ada saya senaraikan. Bonjour. Tapi itulah dalam berkenaan dengan rujukan ni saya dah senaraikan adalah dalam boleh kata dalam 20 lebih lah. Berkenaan dengan sejarah Islam, 3 bahasa tu. Okey. Jadi begitulah sedikit sebanyak. Kalau mungkin kita boleh buka dengan perbincangan ke apa. Semoga ada apa-apa manfaat. Mungkin selesaikan apa dia. Allah lah. Baik, terima kasih kepada saudara Adi Fikri atas perbincangan beliau tentang buku Tarikh Falsafah Tarikh Al-Islami oleh Muhammad Jamil Baihum. Saya kisah hidup Jamil Baihum ni mungkin sangat panjang dan juga menarik. Kalau ada lagi mungkin boleh bicara tentang buku biografi dia berada. Sebab dia hidup dalam zaman yang kita kata dalam pertama dia hidup lama dan juga kemudian dia hidup dalam zaman transisi. Satu benda yang dah perspektif orang hidup pada zaman itu memang sangat berbeza. Bila menulis sejarah Uthmaniyah dalam konteks pengakhiran Uthmaniyah, mungkin dia dah nampak lah kita kata macam bagaimana kita kata sebab-sebab kenapa Uthmaniyah boleh jatuh. Mengingatkan juga saya kepada seorang ulama juga yang hidup pada zaman lebih sama ni. Saya ingat Mustafa kan, mesti terakhir. Dia pun pernah tulis tentang sejarah ni. Tak ada. Syekh Mustafa Sabri lebih pada tafsir lah. Tafsir. Dan antara ulama lain yang bukan ulama tapi pemikir lah yang kita hidup pada zaman yang sama juga, yang melihat bahawa kejatuhan, bukan kejatuhan tapi kita dah melihat bahawa semuanya decline. Dan contohnya macam Jamaliyah Berani, dia melihat bahawa umat Islam berpecah
kuasa Uthmaniyah tu makin kurang dan juga beliau mahu kembali semula di bawah idea Islamism. Benar juga kita boleh hidup lebih kurang pada zaman yang sama juga. Tak boleh buat Afghani lebih awal lah. Sebab dia hidup pada lebih kurang zaman Sultan Muhammad kan. Jadi saya ingat siapa lagi tokoh waktu tu hidup pada zaman yang sama? Malik bin Nabi Ya, Malik bin Nabi, yes. Malik bin Nabi itu satu contoh orang yang sama yang hidup pada zaman sama dan juga gunakan idea melihat bahawa cuba relate antara kejatuhan Uthmaniyah ni dengan idea Ibn Khaldun tentang cycle of civilization. Sebenarnya beliau kita kata idea beliau melihat bahawa apabila Uthmaniyah jatuh dia bukan kita kata umat Islam bukan totally lost. Dan Ibn Khaldun berhidup pada zaman yang transisi juga, di mana pada waktu itu Andalusia jatuh, Baghdad dah jatuh. Jadi dia hidup pada declining, zaman di mana Islamic civilization at the time is in decline. Jadi semuanya orang yang hidup pada ulama-ulama pendidikan yang hidup pada zaman di mana umat Islam bukan pada zaman kehilangannya. Jadi saya ingat saya agak fascinated kalau ini first time kita dengar tokoh ni yang saya ingat saya memang kena cari lepas ni. Kita menunggu alif terjemah dalam bahasa Inggeris atau Melayu. Boleh ni buku ni. Okey, jadi saya buka kepada semua, kepada yang nak tanya soalan, semua nak bagi perkongsian. Saya kot, dia tadi alif sebut berkaitan dengan apa ni Muhammad Jamil ni penerus kepada Ibn Khaldun ni kan. Maksudnya kita tahu kalau tokoh ni dia punya aplikasi selama kebanyakan dia dah teori. Jadi bila alif sebut dia kata dia nampak pengaplikasian sejarah Islam tu ada dekat dalam pemikiran ataupun idea daripada Muhammad Jamil ni tadi. Tapi saya tak tahu dalam bentuk apa. Maksudnya selalu kita nampak dia dalam bentuk tangible kan. Mungkin dalam jaga keluar perlembagaan ke ataupun undang-undang ke. Di situ kita akan nampak bahawa betul ini ialah pengaplikasian daripada apa yang tapi tak dinyatakan pula macam itu tak sebut dalam dia. Jadi saya nak tahu lah kan kalau misalnya ada ataupun bagaimana yang betul aplikasi tu. Kalau berkenaan dengan persoalan aplikasi itu saya melihat lebih kepada bagaimana kupasan, cara kupasan. Saya cuba cari teks ni. Sebab Ibn Khaldun macam kita dah maklum, beliau melontarkan konsep, idea dalam macam mana kita nak memahami ataupun mentafsir riwayat sejarah. Sebagaimana Ibn Khaldun sendiri mentafsirkan faktor-faktor yang membantu kepada kejayaan Uthmaniyah, faktor dalaman. Di bawah tu yabhasu hadha juz'u fi musa'adat wal mu'atharat ad-dakhiliyah. Bicara tentang apa faktor-faktor pemangkin, pembantu yang menjadi mencetuskan dan mu'atharat, peristiwa-peristiwa yang memberikan kesan secara dalaman ad-dakhiliyah allati kanat min awamil najah imperatur Uthmaniyah, yang menjadi faktor kepada kejayaan Uthmaniyah. Ini disebut. Jadi Muhammad Jamil apabila bincangkan tentang sebab dan akibat, beliau spesifikkan apakah sebab dan akibatnya. Kalau dalam konteks sebab dalaman ini disebutkan ada 5 sebab dalaman. Bila sebut sebab dalaman, dia lebih kepada bangsa Turki itu sendiri, bagaimana kerajaan Turki Uthmaniyah itu dibentuk yang bolehkan dia menjadi hebat. Yang pertama dia ada syariatul daulah. Disebutkan syariatul daulah, iaitu kita kata hala tuju ataupun pendekatan negara. Jadi Muhammad Jamil menyebutkan syariat daulah Uthmaniyah yang menjadikan Uthmaniyah hebat adalah cara bagaimana dia muamalah az-zimmiyin. Bagaimana dia Raja Uthmaniyah ni pada awal penubuhan dia muamalah dengan golongan zimmi yang terdiri daripada bangsa masa Yunani, kata masyarakat Rom, pagan yang ada di sekitar Anatolia tu. Itulah dia. Kalau kita tengok dalam dirilis dengan Hurulus Osman tu, kita nampaklah slogan itu diangkat macam adalat apa semua kan, hurriyat apa semua. Semua itu adalah bagaimana yang menyebabkan orang zimmi ataupun non-muslim di Anatolia itu tertarik untuk bernaung di bawah Uthman Ghazi pada awal pemerintahannya. Kemudian disebutkan juga yang kedua, faktor dalaman Salatin ad-Daulah.
disentuh tentang ciri-ciri sultan pemerintah ketika itu pada awal pengasasan Uthmaniyah. Jadi ada disebutlah al-ihsan wa taqwa wa rahmah wa hilm wa ilm. Macam mana lah, banyaklah. Antara-antaranya dia kata sultan Uthmaniyah pada awal ni ihsan, seorang yang bertakwa, seorang yang rahmah. Itu antara yang catatan yang kita jarang dengar. Biasa kalau kita baca buku-buku Uthmaniyah ni bahasa Arab, bahasa Inggeris, yang kita tahu Osman Ghazi kan, kita tak nampak kat mana nilai keislaman itu. Jadi kalau kita baca semua Arab, semua Uthmaniyah tu sendiri ada dicatatkan riwayat dalam buku ni disebutkan Sultan Osman Ghazi tu memang dia pergi cek kita kata rakyat dia, macam boleh kata macam kita kata ikutan pemimpin Islam, pergi cek rakyat dia yang mana yang susah. Ada di situ. Itu jarang kita dengar riwayat sejarah Osman Ghazi. Orhan Ghazi, macam Orhan Ghazi ni sangat memuliakan ulama. Dia panggil semua ulama daripada Anatolia tu datang ke Bursa untuk bina madrasah. Itu semua kita kata ciri-ciri yang jarang ditonjolkan daripada buku sejarah Uthmaniyah yang biasalah. Jadi itulah yang disebut oleh Muhammad Jamil. Yang ketiga, unsur daulah. Unsur daulah ni menjadi kita kata identiti lah kepada negara Uthmaniyah tu. Itu al-ba'sun wal fitrah al-harbiyah. Inilah yang menjadi faktor kejatuhan dia orang ni. Maksudnya unsur, maksudnya entity elemen lah, kita kata benda yang menjadi antipati pada trust pada Uthmaniyah ni. Al-ba'sun, yang ba'sun syadid, kita kata tegas. Kita kata fitrah al-harbiyah, dan semangat untuk berperang. Ataupun Ghazi kan, itu istilahnya Ghazi tu. Jadi kita maklum Turki ni asal daripada pengembala kan, jadi kita ada orang yang duduk pada pasir, padang rumput. Jadi dia akan berperang, naik kuda. Jadi apabila waktu zaman penubuhan tu masih lagi ada, boleh kata semua sultan daripada awal sampai Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni 10 yang awal tu, semuanya Ghazi. Ghazi dengan makna dia memimpin sendiri perang, dia menjadi komander. Jadi selepas Salim kedua, anaknya Sulaiman dah start, dah hilang dah musuh tu. Dia tak pimpin dah perang. Itu menjadi faktor jatuhan. Al-darbah wal adad, yang keempat faktor dia al-fanul harb wal ma'dad al-harbiyah. Maksudnya persediaan, bilangan, kalau kita kata dari segi kuantiti lah. Yang disebut kat sini adalah fanul harb, kemahiran berperang, skill. Itu memang ada dalam Turki Uthmaniyah pada awal. Yang mana kelajuan Akinji punya unit kan, itu bukan Janissary, Akinji, Sipahi, semua tu memang jadi identiti kepada kedudukan Uthmaniyah. Yang terakhir, Asimatul Daulah. Asimatul Daulah itu menjadi puncak dia apabila kenapa Sultan Muhammad Fatih nak sangat buka Istanbul, Konstantinopel. Jadi antara disebut Muhammad Jamil, bila terpindahnya ibu kota Uthmaniyah dari Edirne ke Istanbul, Konstantinopel, maka itu memang sasar menjadi kita ada faktor dalam mana kejayaan pemimpin dia tu membuka bandar Istanbul, Konstantinopel. Lagi visi dan misi itu terlaksana lah, lebih jauh lah dia pergi. Ini antara faktor dalamannya lah yang Jamil sebut kupas. Jadi kita baca sejarah Uthmaniyah tu nampaklah, oh macam ni yang Uthmaniyah. Kan? Itu ni macam tu. Jadi tak adalah kita hanya tahu baca dari segi cerita saja jalan situ. Punya ada sebab-sebab dia tu. Dalam sejarah Uthmaniyah ni, sebab dia hidup pada zaman Uthmaniyah, adakah Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah ni dah sultan ni dia ada kata the official history. Maksudnya dia orang akan duduk, inilah dia official history pada pandangan anda, dan juga ada apa yang Bani Rahul bawa ni tanya lebih kurang sama, cuma ditambah baik ataupun dikritik, ataupun macam mana pada pandangan Yang pertama berkenaan dengan official history atau sejarah rasmi kan. Itu sejarah kerajaan lah. Sejarah rasmi kita. Propaganda kerajaan lah. Dekat kat museum. Bila sebut tentang sejarah kita kata kerajaan atau kita istilahnya apa, sejarawan istana kan. Itu sebenarnya alamak susah. Itu tak bicara lagi. Ramai yang tak bicara. Sebab itu macam saya bagi tahu apa kita kata kecenderungan saya bidang kajian saya lebih kepada Uthmaniyah daripada awal. Jadi kalau di akhir tu mungkin tak sentuh lah bab ni. Jadi antara daripada awal ni berkaitan dengan kita kata historiografi Uthmaniyah. Itu kita tak banyak teroka lagi. Bermaksud bila sebut historiografi ni, sejarah Uthmaniyah ni mula rasmi ditulis
tak silap saya pada zaman Bayezid kedua. Maksudnya bukannya daripada awal, dia lewat. Jadi ketika Bayezid kedua ataupun Salim yang cucu juga Fatih tu, barulah ditulis secara rasmi. Dan antaranya yang saya ingat Sulaiman Nameh rasa. Antara yang kita lihat Sulaiman Nameh, itu ditulis pada zaman Sultan Sulaiman Al-Quruni. Itu memang sejarah rasmi yang istana ditulis Sulaiman Nameh. Lepas tu kemudian ada lagi lah tarikh Jawdat. Itu tahun lepas tu saya singgah di Pustakaan UAE Hikmah tu. Saya jumpa satu kitab tarikh Jawdat. Itu tarikh Jawdat tu memang ditulis oleh menteri semuanya. Zaman Abdul Hamid. Bahasa Arab ke bahasa ni? Bahasa Osmania. Buka tu tulisan Turki Osmania je. Ada katanya? Ada. Oh, jilid ada. Berdiri. Tapi ada buka. Ada orang buka. Sama berabu. Ada orang buka pun ada. Ini. Ada di sini gaya. Oh, ni. Gaya. Dia ada sebab tu ingat. Tu buka kau. Dua lah. Yang sebagai sejarah tu. Memang boleh kata kalau yang jilid kedua ni dah kuning, tu kuning lagi. Dia nak buka pun takut kan. Ni baru ni kemasan. Kita kuning. Jadi tu antara Jawdat tu memang dirasmi sejarah rasmi Osmania yang mencatatkan rekod istana. Adapun kalau yang betul-betul rasmi, dokumen-dokumen masih disimpan. Dia kalau cerita The Bad, dia mesti yang baik-baik je lah. Itu satu lagi lah. Dia biasa kalau yang buruk ni dia kena, Dia ada rekod yang boleh dibuka 25 tahun ni. Kalau buruk orang tak hilang. tapi ada kalau buruk tu dia lebih kepada ni catatan Audit lah boleh. dia ada catatan rasmi macam dokumen-dokumen pembelajaran, dokumen kita kata apa. Yang biasa kod pembelajaran tu adalah dalam akib dia kan. Ada faktor yang mana jatuhan mana-mana ni dia kena tengok auditory dia punya. Tu faktor kalau ni dah out tu besar dia tu. Itu ini ada dalam ni. Dalam ni ada disebut tentang apa, kita kata ada tanggapan atau bukan tanggapan, dakwaan yang mengatakan berlaku pembaziran semuanya kan. Kan dia mengkritik sebab Abdul Hamid. Saya zaman Sebab Orang ni lah, orang nombor dua. dulu. Susutan lain pada disebut. Tapi Abdul Hamid 2 technically tengah trying to reform the everything lah. Tapi kekonsultan tu telah terlampau banyak. Dia pun tak dapat. Nak mengurangkan hutang tu tak boleh. Adakah ada faktor sama dengan kita punya Malaysia tau? Kita analisis. Kalau kita analisis sebab kita hidup zaman ni kan. Kalau kita habis kerajaan kita boleh analisis tu. Tapi kita masih ada ni lah. Kita boleh lah cuba. Lalu yang kedua tadi apa? Pasal yang data rasmi. Lagi yang tapi boleh kata antara lah yang kita ada sumber-sumber rasmi tu memang ada bahasa Osmania. Itu kita kena baca lah. Antaranya Jawdat semua. Tapi tu lah kita kata boleh kata sumber primer tu dalam bahasa Osmania tu, Malaysia. Sekunder tu dalam bahasa Arab atau bahasa Inggeris sekunder. Kebanyakannya sekunder. Sumber sekunder. Tapi itulah ada juga Semenda. ada juga sejarah dalam bahasa Arab yang ditulis kita kata semua primer. Adalah beberapa tokoh seperti Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Itu hidup pada zaman era Melayu Dahlan. itu ni atau guru ulama kita di Mekah. Kalau dari segi sanad itu Syekh Zaini Dahlan, Syekh Yasin Padani yang bermula, Syekh Ahmad. Betul dah. Siapa ni? Orang Arab. Dia orang sini. Sini. Tapi dia duduk sebab zaman Sultan Hamid tu Mekah tu menjadi pusat ilmuwan. Dan ada seorang Syekh Zaini Dahlan tu, mufti Mekah tu zaman Mufti Syafi'i. Dia tulis tentang futuh Islamiyah ba'da futuh Nabawi. Orang Nusantara. Orang Nusantara, Syekh Zaini Dahlan. Jadi Syekh Dahlan Padani, Syekh Zaini Dahlan orang Mekah dah. Orang Arab. Tadi dah kira lah. Syekh Zaini Dahlan, yang Padani tu sini. Syekh Zaini tu dia tulis tentang pembukaan Osmania tapi dalam bahasa Arab. Itu tak ada. Tapi itulah. Cubalah kalau ada manfaat. Kalau pada saya sumber-sumber yang dalam background kita mengajar Islam, saya mengajar Islam, sejarah Islam. Patutnya diutamakan lagi sumber bahasa Arab. Dapat lagi yang tu bahasa Turki tu memang baguslah. Tapi sebaliknya sekarang ni sebab banyak bahasa Inggeris. Realiti kan kalau nak gaya Osmania
daripada background pengajar Islam, ramai tumpu ke situ lah bahasa Inggeris. Buku bahasa Inggeris. Itu ini banyak kalau tak senang kali banyak menunjukkan itu. Ya. Itulah, saya banyak lah. Dia sama dia tak lagi nanti. Jadi dia tak lambat sebelum ni. Itu di belakang. Banyak. Dia tak translate ke buku-buku bahasa Arab ni. Kena pelatihnya bagi grant. Bawa meeting. Itulah, saya Sebab tak dikenali lah. Sebab dia tu bukan dikenali. Tak Inggeris, so tak ada bahasa Melayu. Betul lah, maksudnya tak. Maksudnya kena kita tahu pun orang Melayu pun masih lagi Dah siap bahasa Melayu apa masih lagi translation tu masih lagi kurang kan. ada satu kitab yang Lost in Translation. Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Salabi. Itu yang dalam Pasal masalah tadi kan. Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Itu saya difahamkan dari baca background ni. Dr. Ali Salabi ni ikhwan. Dia pegang ikhwan. Jadi dia ada menulis tentang Adawlah Osmaniyah, Awamilul Nuhud wa Asbabus Sukut. Faktor-faktor kebangkitan, sebab-sebab kejatuhan. Itu dah diterjemahkan. Dari siapa? Pustaka Aman. Okey. Kalau dia kata Bini Harakah ni dah start dah. Tapi itu kita tahu lah kecenderungan di situ lah. Cuma kalau dari segi orang gerakan ni yang dia kata romanticise Ottoman ni ataupun tidak. Maksudnya kenapa Saya ada satu soalan saya nak tanya. Soalan juga saya tanya. Dia adakah dia menyalahkan Abdul Hamid? Soalannya tanya. dah ada jawapan kan? Jadi jawapannya. Bagus. Jadi itulah kalau Bukan, ada soalan lain tanya. Itulah. Adakah beliau melihat bahawa Jamil Rami adakah melihat bahawa kejatuhan adalah kerana Islam? Ada yang kata, ada yang menganggap bahawa yang orang yang kita sekular yang menganggap bahawa Osmania jatuh kerana Islam. Adakah Jamil Rami dalam grup mana? tak. Tak. Itu tak seragam. Dia lebih kepada faktor dalaman dan faktor luaran. Bukan kerana agama. Okey. Tapi yang tadi disebut bahawa adakah kurang agama menyebabkan kita jatuh? Adakah dia disebut? Kalau kat sini lebih kepada contohnya kat sini al-awad al-idariyah wa siyasiyah. Dan sebab jatuhan dia kegagalan dalam pusat takdiran. Pusat takdiran. Siasat sultanah, Izzat Iqliyah, maksudnya dari segi kesultanan tu ada perjanjian yang merugikan. Kemudian ittisalul haq, peperangan yang berpanjangan. So ini ada perjanjian. itulah. Dia terlibat banyak perang yang kecil-kecil. Satu lagi, disebut dekat Aqliyatul Khalaf wa Jumudus Salaf. Pertemuan pemikiran tak apa. Maksudnya dia tak laga Islam tapi berlaku pergolakan itu. Isunya berapa banyak khilafiyah adalah. Sebab Aqliyat Salaf, Jumudus Salaf, Bud'ul Islahul Askari. Maksudnya lambat Baut Islah Hidari. Tapi kalau Aqliyat Salaf tu akhir saya mana. Cuma dia tidaklah menjadi agama tu lah. Kerana agama. Dia sebab dia lah Atatürk sendiri lah. Dia menganggap bahawa kerana Turki jatuh kerana agama lah. Sebab tu dia bawa idea secularism tu very extreme kan. Dia mengalahkan agama. Itulah macam Dia nasionalis kan? Very nationalist tu lah. Very ni. Kalau Jamil ni saya tak nampak lah dia nasionalis. Dia tak nampak apa Arab sangat. Nasionalis Arab tak ada sangat. Sebab dia Lebanon. Lebanon tu. Tapi dari segi gaya dia lebih, dia seorang pemikir, dia seorang sejarawan, dia macam dia modern lah. Dia boleh nilai. Tapi dia hidup lama. Memang tak target Itulah, Alhamdulillah, semua tu tahu kan. Ali nak tanya, sepanjang kaji tentang fikiran, maksudnya apa dia punya sumbangan yang Aish nampak? Sumbangan yang paling besar sebenarnya untuk master dia lah. dalam isu ni lah. Nak tolong dia nanti buat bisnes. Kalau ikut dalam ni lah dia kata An-Nidhal Muhammad Jamil fi Sabil Qadiyah Palestin. Itu paling besar ramai orang tak tahu. Dia start berjuang ataupun terlibat dalam isu Palestin ni sejak tahun 1919 lagi sampai 77. Dia punya partisipasi tadi banyak kan, maksudnya nak Itu dia masuk lah. maksudnya kalau boleh highlight dia punya kritisasi yang Itulah kalau saya tak boleh jadi tu dia jam. jadi sama bagi Dia kalau dalam Nusantara ni dia macam Pak Nasir lah sikit. Elit pernah menjawab pentadbiran. Ya. Kalau orang di luar pentadbiran ni berkomen pasal government ialah satu sisi, tapi sudah berada dalam pelajar sendiri tu lain di sisi.
Tu sebab yang orang Jamil dia ada kerajaan Syria tu. Dia Berapa lama? sekejap lah, setahun lebih lah. Tahun lebih? Sebab dia tahu Yalah, Oh, ada pengalaman sama dengan orang 22 bulan PH kata dia lah. Jadi itulah. Okey. Baik, jadi saya ingat banyak lagi perbincangan insya-Allah lepas ni kita boleh belakang makan tadi. kita boleh berbincang dalam kipas ni lah. Jadi kita pun dah sudah lebih dah. Anak murid. Saudara speaker pun nak makan juga. Jadi kita ucapkan bagi pihak ini, kita ucapkan terima kasih kepada Alif atas perbincangan, dan insya-Allah lepas ni kita akan jemput lagi kalau ada buku-buku sejarah lain, sebab kita juga macam perlu juga lah perbincangan sejarah, mungkin sejarah Nabi, sejarah Abbasiyah, sejarah Umayyah, sejarah Babusiyah, sejarah Melayu kan. Jadi insya-Allah apa-apa pun kita tutup dengan tasbih Ghafar pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap saya